Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ada pertanyaan daripada peserta saya. Okay, macam mana nak superimpose gambar? Contoh, saya ada satu house plan macam ni. Dekat house plan ni dia ada gambar piping. Okay, piping macam ni, dia lalu sini ada shower dan sebagainya. Dan pelan asal saya ni tak ada apa-apa. Kat sini tak ada, kat A3 pun tak ada. Okay. Jadi contoh kita dapat klien daripada ataupun dapat lukisan daripada grup pipe untuk letak kat dia. Okay, kita dapat lukisan tadi. Lepas tu kita punya rumah melintang. Okay, jadi macam mana kita nak superimpose dia? Okay, jadi kat sini ada data, saya select ni, saya copy CO, enter, tekan mana-mana, tolak ke atas. Contoh berapa saya tolak? Contoh 30,000. Okay, dia ke atas. Jadi kat sini kedudukan rumah kita yang ni, dia melintang. Jadi saya boleh select ni, tekan rotate, tekan mana-mana sini 90, enter. So rotation dia dah jadi macam ni. So next, apa yang saya nak buat ialah saya boleh pilih apa yang saya nak. Okay, ni piping ni, dia pergi ke tandas ni, contoh pergi ke sini ada shower. Okay, sini shower dan ke sini kan. Contoh, ni simple je piping punya maklumat. Jadi kita boleh tekan COPYB, copy paste, copy paste, enter. Kita pilih satu point, contoh saya ambil penjuru kiri bawah ni. Okay, lepas tu kita buka pelan rumah kita. Okay, ni tu lukisan sebenarnya ke model. Okay, saya boleh tekan Ctrl V. Okay, saya boleh letak kat sini. Contoh, saya juga boleh letak dekat sini. Ctrl V sekali lagi, letak dekat sini. Okay, contoh ni piping dia, dia masuk ke sini. Okay, so kita tengok print. Okay, dia nak print. Okay, kita tengok dia dah tukar color, ada kat sini. Dia house plan ni pun, dia pun ada dekat yang AT tadi pun dia ada kat sini. So kita nampak contoh. Okay, contoh kalau dia takdikan tidak ada color kan. Okay, dia boleh, kalau dia hitam putih ni, okay, mungkin kalau tak ada color macam ni, kalau kita nak keluarkan color walaupun dia pergi pipe dia hijau, okay, kita kena gunakan true color, tekan ok, jadi dia akan true color macam ni. Jadi kalau saya pilih print, saya tekan file, print untuk A3 ni, tekan ok, dia tanya nak okay. Yang ni saya tekan pelan rumah color. So dia keluarkan kita punya pelan rumah yang ada superimpose dah dengan pipe ni. Ataupun kalau satu lagi, tadi ni A3 ni, ini pun saya nak print je, file, print, tekan ok, black white ni hitam putih, PW. Okay, dia akan jadi macam ni. So ni adalah, dan dia akan masuk dalam layer. Kat sini kalau tengok kita ada layer pipe ke apa-apa. Kalau kita off kan dia tak ada, on kan ada. Jadi kita print boleh ada pada klien dan sebagainya. Jadi sedikit semua perkongsian ni semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.